Jom dengar kisah luar biasa seekor merpati pos bernama Che Ami yang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan tentera yang terperangkap dalam perang. Oktober 1918, ketika Perang Dunia Pertama memuncak, seramai 500 tentera Amerika terperangkap di hutan Argonne. Mereka kehabisan makanan, ubat dan dikelilingi musuh. Lebih tragis, meriam tentera mereka sendiri mula membedil kawasan itu tanpa sedar akan mereka masih di situ. Komander Whittlesey cuba menghantar mesej menggunakan 2 ekor merpati, tetapi kedua-duanya ditembak jatuh. Kini hanya tinggal satu harapan terakhir, Che Ami. Satu nota kecemasan diikat pada kakinya. Demi Tuhan, hentikan tembakan. Che Ami terbang ke langit, tetapi tentera Jerman melepaskan tembakan bertalu-talu. Burung kecil itu terkena peluru dan jatuh, membuatkan tentera Amerika menyangka harapan mereka telah musnah. Namun keajaiban berlaku. Walaupun parah, Che Ami bangkit semula dan terus terbang. Dengan dada ditembusi peluru, buta sebelah mata dan kaki hampir putus, dia berjaya terbang 25 batu dalam 25 minit. Akhirnya mesej itu sampai kepada jeneral. Berdilan dihentikan serta-merta dan 194 tentera berjaya diselamatkan. Che Ami kemudian dianugerahkan pingat keberanian, menjadi salah satu wira paling luar biasa dalam sejarah peperangan. Kadang-kadang, keberanian sebenar bukan tentang menjadi kuat, tetapi terus berjuang walaupun sedang terluka. Jangan lupa like, komen dan share.